Hari pembukaan penganjuran pameran antarabangsa maritim dan aeroangkasa Langkawi 5 2025 telah menyaksikan pelbagai acara penting berlangsung sejak awal pagi tadi. Pemeteraian Memorandum Persefahaman MOU, strategik dan juga gimik pelancaran antara yang menjadi tumpuan. Untuk laporan lanjut, kita terus bersama Nabilah Khalidah di Pusat Pameran Antarabangsa Mahsuri Langkawi. Baik, terima kasih rakan tugas di Pusat Penyiaran Asia. Ya, di sinilah di mana berlakunya pameran aeroangkasa dan maritim terbesar di Asia Tenggara 5 2025 edisi ke-17 di MIEC Langkawi. Dan ini adalah merupakan hari yang pertama di mana berlakunya seawal pagi tadi di mana suasana meriah dan gilang gemilang di mana gimik pelancaran telah berlaku menggabungkan kehebatan aksi udara oleh Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM yang melintasi ruang udara menandakan skala dan juga kepentingan acara ini di peringkat antarabangsa. Dan apa yang lebih penting adalah berkenaan hari ini kita dapat menyaksikan penandatanganan Memorandum Persefahaman ataupun MOU bersama syarikat ataupun antara syarikat tempatan dan juga antarabangsa, dan ia membabitkan bidang teknologi, pendidikan dan pelabuhan dan juga pelabuhan strategik. Dan kesemua ini disaksikan sendiri oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, dan ini adalah sebagai komitmen negara terhadap pembangunan sektor pertahanan dan juga industri negara. Dan selain itu saya juga sempat menemui Ketua Pegawai Operasi MIT Puan Ida Semurni Abdullah Ali yang menekankan pandangan beliau berkenaan tentang peranan LIMA itu sendiri dalam mencorakkan masa depan industri teknologi aeroangkasa. Jadi sama-sama kita dengarkan petikan beliau. Ini merupakan LIMA yang ke-17 dan penglibatan MIT adalah lebih daripada 10 kali di LIMA, kerana kami melihat LIMA ini sebagai satu platform strategik untuk mempromosi teknologi dan juga inovasi daripada syarikat tempatan. Bersama kami pada kali ini kita ada 9 syarikat tempatan yang ingin mempromosi dan memperkenalkan inovasi dan juga teknologi daripada syarikat-syarikat mereka dalam bidang aeroangkasa, angkasa, advanced mobility dan juga shipbuilding, ship repair. Di sini juga kita telah launch 4 report industri yang baru berkaitan dengan 4 segmen tadi, kerana kita percaya bahawa ini the report ini merupakan satu guidance untuk industri dan juga untuk kerajaan dalam memastikan bahawa industri kita kan boleh diperkasakan. Kerana untuk memperkasa sesuatu industri, a whole nation approach diperlukan, di mana government bukan sahaja kerajaan tapi industri dan juga rakyat perlu bekerjasama dan memastikan perkara itu dapat direalisasikan. Baik, 5 2025 bukan sahaja memperkukuhkan kerjasama diplomatik dan juga pertahanan, tapi menjanjikan limpahan ekonomi kepada Langkawi dengan 600 syarikat dan juga 60 negara terbabit dalam edisi kali ini. Jadi inovasi pada hari ini, kejayaan pada masa hadapan. Saya Nabilah Khalidah dan juru kamera sejentiran dari MIEC kembali ke studio.